Ingat tak minggu lepas cerita apa? Cerita tentang Nabi Ibrahim. Okey. Ayat-ayat muka surat sebelumnya cerita tentang Nabi Ibrahim dan dakwah dia lah. Okey. Jadi surah ini menyambung lagi cerita tentang Nabi Ibrahim tu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi Nabi baca surah ini, ayat-ayat ini kan surah Al-An'am turun kat Mekah kan. Jadi Nabi bacakan surah ayat-ayat ini pada orang-orang Quraisy di Mekah yang mana mereka pun berbangga dengan Nabi Ibrahim. Nah, orang Quraisy ini mengaku adalah anak cucu kepada Ismail Ibrahim kan. Jadi Allah Taala terangkan kepada mereka siapa Ibrahim yang sebenarnya. Dialah nabi yang disambung perjuangan dia oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa kamu tak mau ikut? Lebih kurang begitulah. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Itu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Kan? Maknanya orang yang beriman di kalangan pengikut Nabi Ibrahim dan juga yang mengikut Nabi-Nabi adalah orang yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Maksudnya apa? Orang yang beriman sungguh-sungguh, yang tak campur iman dia dengan syirik. Jadi zalim kat sini adalah syirik. Ditafsirkan sebagai syirik. Inna syirka la zulmun azim dalam ayat surah Al-Luqman Allah Taala sebut. Sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Tapi kita biasa kalau sebut zalim ni kita faham apa? Oh, zalim sungguh. Katok kepala orang tu. Bila katok kepala orang baru kita panggil zalim. Dah, ataupun tipu orang tu zalim buat ke dia. Jadi zalim ni umum lagi sebenarnya lebih umum. Syirik adalah sebesar-besar zalim. Kita kata dia tu walaupun tak Islam tapi dia tak zalim pun. Tak betul lah. Sebab syirik itu sendiri adalah satu kezaliman yang paling besar. Mensyirikkan Allah adalah satu kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Okay? Jadi orang beriman itu dia tak campur lah. Iman dia itu tak campur dengan syirik. Itu mereka lah orang yang mendapat keamanan dan mereka lah orang yang mendapat hidayah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi syirik ni kita kena faham lah. Lawan kepada iman adalah syiriknya. Lawan kepada iman adalah syirik. Syirik ni maksud apa? Menyekutukan Allah dengan apa? Dengan makhluk selain daripada Allah lah. Apa dia? Biasa orang buat syirik dengan apa? Syirik dengan berhala. Ada lagi ke sama lain syirik dengan berhala? Ada lagi kan? Lagi? Syirik dengan apa lagi? Orang Melayu tak ada berhala sini tau. Sihir syirik lain. Amalan-amalan khurafat. Contohnya Percaya ke apa? Percaya ke Tok Bomo. Sebut je padahal percaya juga. Bahaya tu kan. Walaupun kita kata tidaklah kita kata percaya pada Tok Bomo syirik lah. Tak. Tidaklah makna syirik betul. Syirik ni banyak level juga kan. Ada syirik yang halus, yang sikit, yang tak bawa kepada kufur lagi dah. Sebenarnya kepercayaan kita percaya pada dia tapi sekadar percaya sahaja, tak lebih daripada itu. Macam kita selalu Ustaz sebut dah, kita percaya ke ubat demam. Bukanlah kita syirik pada Allah dengan ubat demam tu. Tak. Kita percaya sebab berdasarkan ilmu yang benar. Itu boleh lah. Tapi kalau kita percaya pada benda yang kita sendiri pun tak boleh nak explain, tapi ada kuasa, maka dia boleh bawa kepada syirik. Termasuklah kita percaya pada kubur-kubur, percaya kepada pokok besar, percaya kepada bunyi burung. Oh, bunyi burung dah jadi, mari kelah. Apa ada bunyi burung gagak depan rumah. Boleh mari kelah hari ni maknanya. Yang burung gagak nak kabur, jangan mari kelah. Atau bewak menitah. Tengah bawa kereta, bewak menitah, patah balik, hutang tu. Percaya kepada benda-benda yang karut-marut begitu, sebenarnya dia boleh bawa pada syirik. Boleh bawa pada syirik, walaupun mungkin syirik kecil, syirik halus ni tak kisahlah, tapi bahayalah benda yang kita tak boleh amal. Dengar ayam kokok tengah malam.
Waktu pagi memang ayam kokok. Tak, sekarang ni ayam tu kokok pagi ke malam? Kalau ayam Ustaz dulu, kalau ayam kokok petang ke malam ke sembelih esok. Sebab dia nak kena hari tu. Nyanyuk dah tu. Kalau ayam Ustaz dulu, kokok dah ayam ni petang. Esok buat lauk. Sebab dia dah nyanyuk dah. Tak adalah. Kokok tu memang disebut lah. Ayam kokok ni memang disebut antara tanda-tanda rahmat Allah Ta'ala. Itu je lah. Kan? Nak kena doa. Macam ni tadi, kena doa. Kalau dengan ayam kokok. Doa ni tak payah tunggu ayam kokok. Kan? Macam masa je doa kan. Cuma tanda kita je lah. Semua benda alam ni berlaku, kita ambil sebagai satu tanda kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa, kita zikir tu setiap masa lah sebenarnya kan. Jangan nak tunggu ayam kokok. Ayam dok kokok dah doa. Apa dah doa ni? Ayam dok kokok hari ni. Oh sudah. Orang duk bandar kurang doa sebab ayam dok berkokok bandar. Ada ayam tu. Rasa kat rumah Ustaz tak ada dah ayam rasa. Seperumahan Ustaz tu tak ada dah ayam rasa. Kalau bela ayam jadi balah pula jirang. Berok mata. Susah juga Ingatlah zaman-zaman dulu kecil itu memang kerja ayam. Okey jadi itu tentang orang yang beriman dan tidak mencampurkan, tidak campur aduk iman itu dengan benda syirik. Jadi kita kena jangan buatlah benda-benda yang pelik-pelik ni jangan buatlah Kalau rasa benda tu keliru tinggalkan. Contohnya zaman-zaman sekarang ni macam-macam ajaran pelik-pelik kan tak? Kepercayaan pelik, percaya utamanya kadang-kadang percaya pada benda-benda yang kita kata kubur orang alim pun ada yang pergi mandi apa? Mandi buang sial ke benda? Mandi apa dia mandi? Mandi tolak bala ke tak? Mana ajaran tu kan? Kat Gunung Jerai ke mana tu? Tak tahulah. Jadi maknanya kena hati-hatilah Kena hati-hatilah. Takut-takut kita terbuat benda yang syirik tak padan dengan amalan kita kan. Amalan kita mungkin dah banyak dah. Tapi syirik ni cukup satu sajalah boleh kita bawa jadi sesat. Hilang amalan baik kita. Okey, jadi kena doa samalah Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan hidayah kepada Allah. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Demikianlah Allah Taala kata apa? Maka itulah dia hujjah, bukti kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya. Kami tinggikan pangkat-pangkat kedudukan siapa yang kami kehendaki. Sungguhnya Tuhanmu sangat bijaksana lagi maha mengetahui. Inilah hujjah yang kami berikan kepada Ibrahim AS. Okay. Nabi Ibrahim ada kitab tak? Nabi Ibrahim ada kitab tak? Ada? Tidaklah yang empat tu lah. Taurat dari Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa AS, Quran kepada Nabi Muhammad. Ibrahim tak ada. Tapi disebut dalam Quran suhufi Ibrahim wa Musa kan. Jadi maknanya suhuf ada. Suhuf ni maksudnya helaian-helaian. Ada wahyu dalam bentuk maknanya tak banyaklah. Mungkin arahan-arahan ni dalam bentuk arahan-arahan, bukan dalam satu kitab. Ibrahim dan Musa. Nabi memang dua nabi ini selalu disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Satunya Ibrahim sebab orang Quraisy memang dia berbangga sangat dengan Ibrahim. Musa pula sebab bila Nabi berdepan dengan ahli kitab, mereka sangat pegang dengan Nabi Musa AS. Okey. Balas. Jadi Nabi Ibrahim disebut nama dia kat sini kan? Cuba bilang, kita buat quiz. Bilang ada berapa nabi disebut dalam muka surat tu? Siapa betul boleh hadiah. Hadiah dia minum air mineral kat luar. Ini muka surat paling banyak disebut nabi-nabi dalam Al-Quran. Ada? 16 ke 15? 18 pula jumpa. Tambah pula Nabi ni buat ayat. Ada berapa? 17. Aduh. 11 je. 19.
Bilang habis, bukan nama Nabi pun masuk sekali dalam tu. 14. 15. Okeylah. Okey, dah, terus. Jadi jawapan dia berapa? Jawapan dia kira sendiri ya. Okey, tak apa. Kita tengok. Kita baca ayat ni terus. Ataina Ibrahim ala qaumih. Jadi nama yang pertama sekali Nabi Ibrahim lah mula-mula sekali. Narfa'u darajatin man nasha', kami tinggikan darjat siapa saja yang kami kehendaki. Kan, jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan tinggikan siapa saja yang dia kehendaki. Apa lantik Ibrahim sebagai nabi? Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Antara rasul sendiri pun ada Allah Taala lebihkan antara satu sama lain. Nah, inna rabbaka hakimun alim, sungguh Tuhan itu maha mengetahui, maha bijaksana lagi mengetahui. Okey. Masuk yang ayat seterusnya, ayat yang ke-84, 89, 17 nama Rasul disebut. Campur dengan Ibrahim jadi 17 18. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan hadaina. Dua-dua tu adalah tiap-tiap daripada mereka itu dilantik, diberikan petunjuk. Wa Nuhan hadaina min qabl, dan Nabi Nuh disebut sebelumnya, dan sebelumnya Nuh. Jadi ada 4 dah ni. Nah, 4. Wa min zurriyyatihi Daud, dan daripada keturunannya Daud, Nabi Daud, dan Sulaiman, anaknya Sulaiman, dan juga Ayub, Yusuf, Musa, Harun, 10 dah. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami berikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan supaya amal baik perbuatannya. Jadi semua ni Allah Taala berikan nama-nama nabi ni, cerita ni ada masing-masing ada cerita tersendirilah. Tahu tak cerita-cerita nabi ni? Kena tahu juga sikit-sikit, nak cerita kat cucu. Cucu dah kan. Ataupun cerita kat anak-anak kan. Ini duk cerita ke sak kancil tak habis-habis. Ceritalah cerita pasal nabi kan. Tak suka cerita ke anak-anak kan, cerita jangan sebut nama nabi tu, cerita dulu. Teka nabi apa. Tak cerita lain kali nabi Yusuf. Dia ada orang teka. Kan contohnya. Cerita bagilah menarik sikit. Kan? Supaya anak-anak kita dengar dekat dengan nabi. Okey. Wa wahabna, Allah Taala sebut dia kami berikan kepada Ibrahim itu Ishaq dan Yaqub. Ayat tadi itulah Maknanya antara Ibrahim ni ada 2 anak, Ismail dan Ishaq. Mana satu? Mana satu yang sulung? Ishaq ke Ismail? Sudah. Ada kata Ishaq, ada kata Ismail. Ismail dulu. Ayam dulu, bukan telur dulu. Ismail dulu Nabi Ismail dulu dengan isteri dia Hajar kan. Dah hantar Ismail kat Mekah, tinggalkan dekat Mekah tu, barulah dia balik semula ke Baitul Maqdis. Kemudiannya Allah Taala hantar malaikat, 2 malaikat mari beritahu dia untuk anak dia yang kedua. Malaikat tu pun dalam perjalanan nak pergi ke tak tahu cerita. Dia kata tadi baru dia nak suruh cerita. Kan Nabi bila dia balik ke Baitul Maqdis, dia tinggallah Nabi Ismail dengan anak dia Hajar tu dekat Mekah kan. Balik ke Baitul Maqdis dengan isteri dia yang pertama. Memang pusat dakwah Nabi Ibrahim di Palestin, di Baitul Maqdis. Kemudiannya datanglah, tak berapa lama datanglah 2 malaikat masuk ketuk rumah dia. Ibrahim berbuka pintu. Ini nak cerita ni. Tak. Maknanya dia tengok dia 2 orang pemuda yang tampan, yang muda, gagah, perkasa. Lalu Nabi Ibrahim pun jemput masuk. Kemudiannya dia suruh isteri dia. Disuruh isteri dia Sarah buat apa? Buat air teh. Buat air lah, sediakan makanan. Kita nak orang mari ni kan. Itu dia sebenarnya menarik tau kalau kita baca dalam Quran. Ada 2-3 tempat kisah Nabi Ibrahim terima tetamu ni. Dia tak cakap kat bini dia, mari buat air weh. Orang mari. Tak ada. Nabi Ibrahim hanya bagi syarat saja. Dia bagi syarat mata ke, kepala ke, ikutlah. Supaya tamu dia tak rasa bersalah. Gitu-gitu juga. Tak payah tunggu. Dia kan orang kata dah, beza orang Terengganu dengan Kelantan tau.
Kalau kahwin dengan orang Terengganu lain, kalau kahwin dengan orang Kelantan lain. Tahu tak beza dia apa? Tak tahu betul ke tak, tapi Ustaz dengar cerita, rasa macam betul sikit. Orang Kelantan dia lebih halus daripada orang Terengganu. Orang Terengganu ni ngasor sikit. Ustaz pun tak apalah sebab Ustaz orang Terengganu tak apa kata gitu tak. Kalau kita pergi rumah orang Terengganu ni kata tak. Kalau kita pergi rumah orang Terengganu, pukul 10 kita sembang, masuk pukul 12, dia akan tanya kita. Dia akan tanya kita, makan sini dah? Itu orang Terengganu. Makan sini dah? Makan sini dah? Itu orang Terengganu. Kalau orang Kelantan, kita mari pukul 10 ke 11 tu, dia masuk dah dapur. Dia suruh dah anak dia masuk dapur. Dia tak tanya, makan sini dah? Dia tak tanya. Dia masuk terus. Jadi setelah kita nak balik tu, masuk dah, jadi tak boleh balik dah lah. Itu orang Kelantan. Betul tak tu? Kan beza tu tak? Orang Terengganu bukan dia kasar, dia memang pasang dia gitu. Dia tanya dulu. Mungkin dia tak buat bazir ke mana tu. Ya dah, kita main ngejut lah ni. Nah, tapi kan beza tu dah. Sepatutnya makna sih. Kelantan tu lah sepatutnya kita masuk siap-siap dah. Kan? Bukannya tanya nak makan sini ke? Oh, tanya pula nak makan sini ke? Tak payah tanya lah. Tak tahu betul ke tak orang cerita macam tu tak. Saya rasa macam betul juga kan. Bukan kasar sebenarnya, dia pasang dia gitu dah. Okey, jadi cerita Nabi Ibrahim ni, banyak pula komen. Okey, dah. Nabi Ibrahim masing-masing komen rumah masing-masing lah tu ni. Tak apalah, pulang pada masing-masing je lah. Okey, jadi Nabi Ibrahim bagi isyarat pada isteri dia pula masuk dapur, masak sembelih, siap masak lembu disebut. Ijlin hanis disebut kan, lembu muda. Nah, siap masak sembelih lembu muda lagi. Mungkin sembelih lah, dah ada daging tu mana, tak tahulah. Memang dia disiapkan masak. Kemudiannya dihidangkan. Sebab kalau awal-awal Nabi Ibrahim khabar suruh masak, nescaya malaikat akan kata, tak payah masak lah. Nah, sebab dia tak makan pun. Tapi dihidang dah. Bila dah hidang, malaikat pun tak ada nak kata apa lah. Bila tengok malaikat tiba-tiba tak makan, baru dia rasa takut. Nah, dia tengok tak makan pun. Tak setuh pun makanan dia. Jadi dia pun suspend lah. Mari buat apa kan, makan pun tak. Dan disebut dalam setengah bahagian taksir, sebenarnya ada, memang zaman tu ada apa dipanggil pembunuh upahan ni kan. Jadi antara taktik dia tak akan makan di rumah orang yang dia nak bunuh. Sebahagian ahli tafsir sebut macam tu, mungkin zaman tu lah kot. Jadi ni Ibrahim pun rasa takut. Nah, lalu malaikat berkhabarlah, jangan takutlah, kami ini utusan daripada Allah. Nah, satunya nak bagi tahu kamu akan dapat anak Ishak. Kan? Bini dia kat dapur bunyi, bunyi. Tak tahulah, ke, ke. Tapi disebut dalam Quran kan, tiba-tiba suara isterinya berbunyi. Bukan berbunyi macam, tak tahulah, kejut ke. Kalau baca, nanti kita baca dalam surah apa? Surah Az-Zariyat ke surah apa? Az-Zariyat kata silap, yang detail kan. Ada sampai ditafsirkan sebab apa? Sebab apa isteri dia sampai bunyi gitu. Nah, sebab dia nak dapat anak tu lama dah. Mana sebelum dia ada madu Sarah lagi, Hajar lagi. Dia nak dapat anak, tapi tak dapat. Sampailah dia pergi Mesirnya dapat Hajar lah apa semua dah. Bertahun-tahun. Maknanya mungkin bukan setahun, 2 tahun, puluh tahun. Di semua riwayat disebut masa tu Sarah dah umur 80 lebih. Sarah tu. Jadi dia pun gitulah kot. Boleh anak. Aku ni dah tua. Nah, Ibrahim suami aku ni pun dah tua dah. Itu tak apalah, kita ulas nantilah kalau jumpa dalam surah Az-Zariyat rasanya ada ulasan dia. Nah, kemudiannya malaikat kata itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala lah. Nah, dapatlah Ishak. Dan betul Nabi Ibrahim pun perasan, dia kata, engkau mari ni apa lagi urusan kau mari. Sebab Nabi Ibrahim perasan kan, bukan kadang nak khabar dapat anak saja dah, mesti ada benda lain. Barulah dia khabar, kami dalam perjalanan pergi ke mana? Palestin. Memang kat Palestin dah ni. Kami sebenarnya dalam perjalanan pergi ke tak tahu apa ni. Apa? Sedum. Alhamdulillah dia tahu. Kami dalam perjalanan pergi ke Sedum untuk menghukum kaum Bani
Kaum Bani Ibrahim. Kaum Nabi apa? Sodom siapa? Betul orang putih sebut sodomi. Tahu sodomi? Sodomi pun tak tahu. Balik tengok kamu. Kaum Nabi Lut. Dia panggil sodomi kan? Lewat tu dia panggil sodomi bahasa Inggeris. Dia ambil daripada perkataan Sodom, nama kaum Nabi Lut. Okey. Yang lagi LGBT. LGBTI. Yang tambah pula IQ tahun di belakang tu dia. Kan? Jadi mereka dalam perjalanan untuk pergi menghukum kaum Sodom, kaum Nabi Lut. Okey. Lepas tu Nabi Ibrahim kata, Lut ada kat sana, kan? Takkan nak pergi hukum Lut ada kat sana. Mereka kata kami lebih tahu siapa ada kat sana. Dalam surah yang lain disebut maknanya Nabi Ibrahim cuba lagi untuk nego lah. Jangan sampai. Nabi Ibrahim tahu kalau dah mari hukum Allah, licin lah maknanya, mati semua lah. Jadi Nabi Ibrahim dengan rasa, Nabi Ibrahim seorang yang sangat lembut kan, daripada awal cerita dia kita tahu dia lembut. Jadi dia maknanya mungkin boleh bagi masa lagi kepada Lut lah untuk dakwah dah. Ini apa dia buat ayat tu? Siapa tak ingat tak? Mereka kata keputusan dah ditentukan oleh Allah Taala. Mereka akan dihukum. Hukuman Nabi Lut, hukuman kepada kaum Lut ni antara yang mengerikan yang disebut. Bawah pun dia lipat, atas pun turun batu-batu berapi. Dua-dua, atas bawah kena sampai mati semua. Tidak ada yang tersisa kecuali Lut dan beberapa keturunannya sahaja. Isteri dia pun termasuk orang-orang yang diazab oleh Allah Taala. Okey. Itu cerita Nabi Ibrahim disebut kat sini, diwahyukan kepadanya Ishak Yaqub, dan menurut setengah riwayat Yaqub ni masa lahir pun Nabi Ibrahim hidup lagi. Kan? Masa dia dapat cucu Yaqub pun Nabi Ibrahim sempat lagi hidup dengan cucu dia Yaqub. Okey, tapi tak apalah, itu pandangan ulama sajalah. Kita tak tahu cerita sebenar kan. Kemudiannya daripada disebut Nuh, kemudiannya disebut Daud, Sulaiman. Nabi Daud, lepas tu anak dia Nabi Sulaiman. Kemudiannya Nabi Ayub. Kemudiannya Nabi Yusuf. Yusuf dengan Daud mana dulu? Yusuf anak Nabi apa? Yusuf anak Nabi Yaqub. Jadi susunan sini bukanlah ikut turutan zaman pun. Allah Ta'ala sebut je nama-nama Nabi je. Yusuf dengan Yaqub. Musa dengan Daud mana dulu? Kita tanya dah gitu. Nabi Musa dengan Nabi Daud. Zabur dengan Taurat mana dulu? Zabur ke Taurat dulu? Mana Daud dulu lah? Tak tahu sejarah ni. Sejarah Palestin tu. Kan Nabi Musa pergi untuk keluarkan Bani Israel daripada Mesir. Siapa yang bawa Bani Israel ke Mesir? Siapa yang bawa Bani Israel ke Mesir? Nabi Musa bawa. Nabi Musa lahir tu kat Mesir. Di kalangan Bani Israel dah dia lahir tu. Nabi Musa memang keturunan Bani Israel. Dia lahir di Mesir. Jadi siapa yang bawa Bani Israel pergi ke Mesir? Sedangkan Bani Israel asalnya Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Ishak semua di Palestin. Siapa yang bawa pergi Mesir? Mesir Palestin bukannya dekat jauh, seberang laut tu. Siapa bawa? Tak tahu. Cerita Nabi Yusuf, satu surah cerita Nabi Yusuf. Kan? Cerita dia kena buang masuk dalam telaga, kemudiannya dibeli, bawa ke Mesir. Kemudiannya cerita dia kena ke saudara dia yang bunuh dia kan. So bawa Bunyamin. Kemudiannya bila dah tahu mereka minta maaf, akhirnya Nabi Yusuf suruh bawa semua keluarga dia, ayah dia lah Nabi Yaqub dan keturunannya, bawa pergi ke Mesir. Nabi Yusuf lah yang bawa Bani Israel pindah ke Mesir. Sebab dia jadi raja dah kat Mesir, jadi menteri dah, jadi raja setengah abad kata jadi raja lah. Maka berpindahlah Bani Israel ni pergi ke Mesir. Duduklah di Mesir sampai ratus-ratus tahun, kerajaan pun dah bertukar. Mari zaman Musa AS.
Masa Nabi Musa lahir, Bani Israel dah jadi sangat hina di Mesir. Dia jadi kelompok yang dijadikan hamba. Nah, oleh kerajaan yang zalim pada masa itu, yang rajanya dinamakan dinasti Fir'aun. Fir'aun bukan seorang, Fir'aun tu nama dinasti. Okey, kemudian Nabi Musa pun bawa baliklah. Ustaz malas nak cerita senangnya hari ni, nak sebut-sebut nama Nabi je. Jadi bercerita pula. Kemudian Nabi Musa pun bawa baliklah Bani Israel ke Palestin. Misi Nabi Musa itu bawa Bani Israel balik ke Palestin. Itu memang tugas dia. Allah Ta'ala tugaskan pada dia. Dia dengan adik-beradik dia Nabi Harun. Nah, dia dua orang ditugaskan. Jadi dia pun bawa lah Bani Israel. Seberanglah Laut Merah tu. Dia ketuk tongkat tu sebenarnya dalam perjalanan daripada Mesir nak pergi ke Palestin. Seberang laut. Kemudiannya dah seberang laut habislah tu Firaun. Sebelum seberang kena kejar. Dah seberang tu maknanya matilah Firaun. Okey, matilah Firaun. Lepas tu bila mati Firaun, Nabi Musa balik semula ke Mesir dah. Katanya Firaun mati boleh balik semula lah ke Mesir. Tak, sebab arahan Allah supaya bawa Bani Israel ke Palestin. Jadi Nabi Musa pun turunlah bawa Bani Israel ni. Ramai beratus ribu tau, dia sebut tak ingat dah. Seberang ratus ribu, bayangkan ratus ribu orang seberang laut. Bukan sikit macam semut lah. Kita kata tak. Kemudiannya seberang jalan kat Sinai tu. Sekarang ni Semenanjung Sinai. Kita tengok dalam peta tak. Nak pergi ke Baitul Maqdis. Di Semenanjung Sinai tu. Oh itulah tak pergi Mesir tu. Tak pun tak pergi jadi ke Mesir. Kalau dia tak boleh kita pergi Sinai. Nampak. Kat situ baru kita nampak betul cerita dia. Oh, boleh bayang kita dengan Bani Israel 12 kelompok. 12 tribe dipanggil tak. 12 keluarga Bani Israel yang Nabi Musa ketuk batu keluar mata air tu. Nah, isna asyara syahra. 12 mata air tu. Kan? Lupa dah ayat dia kan. Ada lagi kesan sampai sekarang ada lagi. Tapi airnya dah kering dah. Kemudiannya seberang pergi ke nak masuk Palestin. Tiba-tiba mereka tak mau masuk sebab dekat Palestin dah ada satu kelompok yang lain dah yang duduk kat Palestin. Dipanggil Amalika, orang-orang yang badannya besar. Badannya gagah-gagah lah. Jenis ganas punya orang. Dia tak mau masuk. Nabi Musa kata masuklah. Allah Ta'ala kata tolong. Tak mau masuk sekarang. Lain kali Allah Ta'ala sesakkan mereka dekat padang kat Sinai tu. Dekat gurun kat Sinai tu selama 40 tahun. Masa itulah Nabi Musa meninggal. Nabi Harun pun meninggal. Nah, sehinggalah anak murid Nabi Musa ataupun Nabi juga yang dilantik Yusha' bin Nun nama Nabi juga ada jugalah di mana saya ada Nabi jugalah yang guide mereka. Barulah mereka minta dengan Yusha', tolonglah kita orang dah sanggup dah nak masuk. Lantiklah seorang raja di kalangan kita ni. Nabi Yusha' katakan aku minta untuk hang kan lantik kan kamu tak mau ikut pula. Dia kata dah cukup ah, kami dah menyesal dah. 40 tahun dah sesak. Nah, lalu Nabi Yusha' bin Nun pun berdoa, maka Allah Ta'ala pun lantiklah seorang raja buat mereka yang namanya dok bunyi. Raja apa nama? Parameswara. Talut. Talut cerita dah itu kan murid lain dah ni tukar habis dah. Kita cerita dah baca surah Baqarah itu kan. Talut. Allah Ta'ala lantiklah Talut untuk jadi raja. Dan bila Talut dilantik mereka mula tunjuk perangai dia, tak mau ikutlah. Talut ni miskin lah. Nah, kemudian test pula dengan sungai, jangan minum, mereka minum juga sungai daripada air sungai tu. Last sekali peranglah Talut dengan Jalut. Talut perang dengan Jalut. Jalut tu yang duduk dalam Palestin masa itu. Perang masa itulah Nabi Allah Ta'ala lantik. Lahirlah masa tu seorang pemuda yang akhir sekali bunuh Jalut tu. Siapa? Siapakah pemuda itu? David nama dia. David tu Nabi Daud lah. Orang putih panggil David. Kita panggil Daud. Nah. Situ cerita Nabi Daud. Jadi Musa dengan Daud mana dulu? Oh, itu cerita gini kok itu Musa. Sama je. Ulang balik. Jadi siapa dulu Musa dengan Daud? Patut rakam je ni. Tayang. Pasang balik je. Ustaz cakap. Kan? Jadi Musa dengan Daud, Nabi Daud dululah. Kan? Kemudiannya mati pula Nabi Daud. Ganti dengan anak dia Sulaiman.
Nabi Sulaiman inilah climax kepada kegemilangan pemerintahan Bani Israel. Ya, Nabi Sulaiman. Okey. Habislah ayat tu. Wa Zakaria wa Yahya. Ini kemudian daripada Sulaiman lagi. Zakaria wa Yahya masuk zaman Nabi Isa alaihissalam. Kan? Keluarga Imran. Pun kita dah cerita dah itu keluarga Imran. Betul tak? Keluarga Imran bila dia dapat anak perempuan, dia sebelum mendapat anak tu dia dah bernazar dah. Anak dia ni akan diserahkan untuk mengabdikan diri pada Allah Taala sahaja. Untuk jaga masjid lah. Nak untuk jadi pejuang Islam. Tiba-tiba dapat perempuan. Dapat perempuan. Dia rasa sedih juga Imran ni dapat perempuan. Tapi Allah Taala kata sama je perempuan dengan lelaki tak. Allah Taala kalau nak beri kelebihan dia bagi saja. Rupanya dia beri kelebihan pada Imran ini. Sebenarnya berebut nak jaga Imran, lain kali dapat kepada pak saudara dia Zakaria. Zakaria ni pak saudara pada Maryam. Kemudian Nabi Zakaria pun letak Maryam dekat masjid. Dia yang pegang kunci bilik Maryam, dia bagi makan ke anak saudara dia tu. Bila nak bagi makan, tengok dah ada dah makanan. Setiap hari bawa makanan, tengok dah ada dah makanan. Maryam kata ini pemberian daripada Allah Ta'ala. Bila Zakaria tanya kan, mari mana ni makanan ni? Maryam kata pemberian Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Zakaria pun berdoa jugalah kat situ. Sebahagian ulama kata menunjukkan kat sini tak. Nabi Zakaria dengan Maryam pun Allah Ta'ala ceritakan soal Maryam lagi mempunyai kedudukan yang lagi kuat dengan Allah SWT banding dengan Zakaria. Nabi Zakaria pun ambil syafaat dia untuk berdoa dekat mihrab dia. Mihrab tempat Maryam beribadat. Zakaria pun berdoa pada Allah Ta'ala, maka diberi anaknya nama Isa. Nabi Isa anak Nabi Zakaria kat mana pula? Nabi Isa mana ada ayah? Dia beri Yahya kepada Zakaria, dia beri Yahya. Maryam pula akhirnya lahirkan Isa tanpa ayah. Jadi Nabi Isa dengan Nabi Yahya apa hubungan dia? Cari sendiri ya. Makan baru dapat saudara tadi kan. Okey, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas 10, 11, 12, 13, 14 dah. Kullum minas salihin 14. Wa Ismail, benar Allah Taala sebut pula Ismail. Ini tak ikut urutan lah. Ismail anak Nabi Ibrahim tadi. Wal Yasa'a wa Yunus wa Lutha. Nabi Ilyasa 14 tadi apa? Tak ingat dah. Ismail 15 dah. Ilyasa pun nama Nabi. Ilyasa. Ilyasa ni kita pun tak berapa tahu sangat cerita dia. Elisha. Bahasa Inggeris sebut Elisha. Wa Yunus wa Lutha. Dan juga Yunus dan juga Lut. Yunus orang putih panggil dia. Jonas panggil. Jonas, Lot. Lot orang putih panggil Lot juga. Lut. Okey. Itu nama-nama Nabi jugalah. Wa kullam faddalna 'alal 'alamin, dan kami lebihkan mereka berbanding dengan manusia-manusia lain sebab diangkat kedudukan mereka dengan jadi nabi. Macam mana nak tahu jadi nabi tak jadi nabi? Sudah. Macam mana nak tahu nabi ni tak jadi nabi? Macam mana kita kata ni dah ni nabi ni tak? Wahyu lah. Keistimewaan utama nabi adalah wahyu. Bila dia dapat wahyu, maka dia adalah nabi. Okey, jadi kalau Ayah Ping kata dia nabi, tanya dia wahyu apa dia dapat. Wa min abaihim wa zurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami lebihkan sebahagian daripada keturunan mereka, datuk dan nenek-nenek mereka. Dan keturunan mereka itu dan saudara-saudara mereka, dan kami telah pilih mereka setelah kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Okey, jadi maknanya keturunan Nabi lah yang Allah Taala pilih. Ada yang daripada jalur yang sama, ada jalur yang berbeza kan, macam Alias, Yunus tu mungkin daripada jalur yang berbeza lah. Orang putih panggil apa? Nabi Isa dia panggil apa? Jesus kan. Kalau Nabi, tak apalah, tak payahlah tu. Cari je lah dalam kamu. Okey, habis
Ayat seterusnya, habislah. Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Demikianlah petunjuk daripada Allah yang dengannya dia memimpin siapa saja yang dikehendaki daripada hamba-hambanya, daripada kalangan hamba-hambanya. Dan kalau mereka sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, gugurlah daripada mereka apa yang mereka telah lakukan. Jadi nabi-nabi ni pun kalau syirik, Tuhan kata mereka akan ditimpakan dengan azab. Tambah lagi kalau gitu dah. Jadi jangan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. La habita anhum, lenyaplah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Syirik ni tu kata tadi dah. Syirik ni benda yang kita kena jaga sangat-sangat lah. Sebab kalau tidak habis amalan kita ni. Nah, rajin mari kelah, rajin semayang, rajin puasa, hilang dengan sebab syirik. Itu kena hati-hati sangat dengan benda syirik. Dan syaitan pun akan, first kali dia akan goda kita, dia suruh kita syirik. Jangan ingat dia suruh kita sembah berhala, kita dia memang dah sembah dah berhala tu dah. Tapi dia pergi dengan halus, dengan anak kita yang sakit contohnya dah. Dengan keluarga kita yang susah, kita ditimpa dengan bala, kita ditimpa dengan kesusahan, bankrupt tu contohnya. Masa tu syaitan akan mainkan perasaan kita. Dia tahu kelemahan kita dekat mana. Yang kita ingat, macam mana dia boleh buat syirik Dia tu orang yang bagus, doakan orang mari masjid. Jangan. Kita ni kena minta jauh sangat daripada, minta berlindung sungguh-sungguh daripada waswatil khannas. Ataupun disebut hamazatis syayatin. Bisikan-bisikan daripada syaitan. Syaitan ni mari bisik dalam keadaan kita tak boleh bayang pun. Bukan dia mari bisik kat kita, kat telinga kita. Memang kita boleh lawan syaitan ni. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Tu senang je tu. Tapi dia pergi pada anak kita, suami kita, dia tiba nak nikah dua. Kita pun gila, dia pun tak bomo siam. Suruh kena kan. Macam-macam Itulah kita kena jaga-jagalah Jangan kita tertipu dengan syaitan ni. Dia mari dengan hiasan yang kita sendiri pun tak boleh nak jangka tau. Syirik ni kadang-kadang kita tak boleh jangka pun. Kadang-kadang kita pergi pada kubur orang soleh pun kadang boleh buat syirik, betul tak? Kubur orang soleh, lepas tu bayar niat lah. Macam ni Aziz sebut, tulis surat ke Nabi. Lepas tu lepas dalam kubur orang soleh, tulis surat ke orang soleh. Macam mana dia mati dah nak baca buat dia surat. Tapi ada kan. Itu kata bahaya benda syirik ni. Faqad wakkalna biha. Ayat tadi, ayat akhir. Ulaika allazina atainahumul kitab wal hukma wan nubuwah. Mereka ini diberi kitab, sebahagiannya diberi kitab. Apa kalau tak diberi kitab pun diberi wahyu, masuk kat sini. Wal hukma wan nubuwah, dan juga hikmah, diberi kebijaksanaan dan kenabian. Fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Jika kamu orang kafir tak mau percaya, maka kami akan ganti kepada orang lain yang akan percaya, yang tidak akan mengingkari mereka. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW lah. Sampai kepada Quraisy, sepatutnya kalau orang Quraisy terima Nabi dah, maka orang Quraisy akan jadi sebaik-baik bangsa. Dia dah memang sebaik-baik orang dah dekat Quraisy tu, orang hormat dia lama dah. Kalau dia terimalah Nabi Muhammad dah, tentulah dia jadi sebaik-baik bangsa. Tapi Allah Ta'ala tetapkan mereka tidak mahu menerima. Last sekali Tuhan bagi kepada nikmat kelebihan tu, Tuhan bagi kepada orang-orang Yasrib. Ya ke tak? Macam tak betul. Tak dengar ke tak dengar ni? Allah Ta'ala bagi pada orang Yasrib untuk terima dakwah Nabi. Maka jadilah Yasrib kemudiannya Madinah. Apa kita pergi Mekah sekarang ni pun, pergi dua tempat. Mekah dengan Madinah. Kalau Nabi duduk Mekah, berarti mati pun kat Mekah, kita pergi Mekah je lah. Tak ada nak pergi Madinah tu dah. Sebab apa kita pergi Madinah? Sebab Allah Ta'ala angkat kedudukan orang yang terima hidayah ni. Orang yang menerima hidayah ini, orang Yasrib ni terima hidayah sampai ke akhir zaman, sampai ke kiamat. Maknanya Madinah tu diangkat kedudukan dia. Dan Nabi pun doakan untuk Madinah ni akan jadi tempat yang aman, jadi tempat yang kedua, tempat suci selepas Mekah. Jadi maknanya dengan hidayah kita sebenarnya dapat benda-benda ni. Allah Ta'ala nak bagi. Bukan dengan sebab kita pandai, kita apa dah. Bila kita terima hidayah, kita bersetuju untuk ikut agama ni dengan betul, maka Allah Ta'ala angkat-angkat derajat kita.
Kan? Bukannya orang Yathrib saja yang Nabi dakwah. Ramai Nabi dakwah pada setiap kabilah yang mari kat Mekah masa musim haji tak? Nabi dakwah pada Bani Amir, Bani Kilab, Bani macam-macam Bani Allah Taala Nabi dakwah. Tapi semua tolak. Ada yang bagi syarat, kalau boleh kami terima Muhammad, tapi kalau menang nanti lepas kamu mati, kamilah pula yang akan jadi ketua. Nabi kata urusan sebab pada Allah. Lah kali mereka tolak. Disebut Bani Amir tu Bani Sa'sa'ah maksudnya. Nah, cuba bayangkan kalau mereka terima, tentulah kita akan pergi. Kita akan ke umrah, ziarah Mekah dengan Bani Amir lah. Betul tak? Tapi Allah Ta'ala dah tetapkan begitulah, betul lah. Hidayah tak? Tapi poinnya adalah, orang yang mengikut hidayah, mereka lah yang beruntung. Kedudukan mereka diangkat, bukan saja di dunia, di akhirat pun nantilah mereka adalah sebaik-baik manusia. Nah, Ansar, Nabi gelarkan Ansar ni golongan yang paling baik lah atas dunia ni. Manusia yang paling baik sekali, orang-orang Madinah. Sebab Nabi doakan. Nabi doakan khas untuk Madinah tu. Orang Madinah ni orang yang lembut. Nak jumpa orang Madinah? Tak aja pergi Mekah tak. Ada saya pergi Madinah tak, kena tipu je di Arab. Itu bukan orang Madinah. Itu orang Afghanistan duduk kat Madinah. Orang India, Bangladesh mari duduk kat Madinah. Itu bukan rakyat Madinah yang asal. Ini saya sembang dengan kawan-kawan yang belajar kat Madinah. Dia kata, memang orang Madinah ni dia ada keunikan dia sendiri. Orang yang sangat lembut, orang yang sangat mudah berkira. Ini kesan daripada doa Nabi daripada dulu sampai kepada sekarang orang Madinah. Okey, wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Ada Okey, tak ada, kita pergi kepada tafsir. Dia setengah jam je. Tafsir surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Jadi jawapan tadi ada berapa Nabi tadi? 18. Okay. 18 tu termasuk Nabi Ibrahim lah. Okey, kita pergi pada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, muka surat apa? Cari juga. Belek-belek juga cari pun. Muka surat 1. Betul ke tak? Ke muka surat apa? Surat 1 lah kan? Okey. Surah Al-Fatihah. Sebab apa dinamakan surah Al-Fatihah? Mula-mula sekali Al-Awwal ataupun Al-Ula. Fatihah maksud dia, lama benar belak tak jumpa lagi. Fatihah maksud dia apa? Fatihah, buka, pembukaan. Sebab apa dia namakan Fatihah? Sebab dia pembuka kepada pembuka kepada Al-Quran. Lagi pembuka kepada solat. Kan? Ayat Quran pertama yang kita baca dalam solat Al-Fatihah. Jadi dia adalah pembuka. Maka sebahagian daripada ulama, kebanyakan orang Islam nak buat benda-benda pun buka dengan Al-Fatihah. Jadi salah tak salah. Ada juga grup kata bid'ah. Bid'ah buka majlis dengan Fatihah. Sebab Nabi tak pernah buka majlis dia dengan Fatihah. Ya Allah, itu pun nak bala. Dah tak mau baca surah Baqarah, tak apalah, baca surah Baqarah lah, senang. Ya, kita buka majlis dengan surah Al-Baqarah. Oh, boleh. Habis surah Baqarah balik belaka. Tak ada habis pun. Nah, jadi benda tu tak ada masalah lah sebenarnya. Tak? Kita tak rasa wajib ke wajib buka dengan surah Fatihah. Bila kita wajib tu yang salah. Bila kita letakkan benda tu kena buat. Kalau tak buat, apalah ustaz tu. Tak buka majlis dengan Fatihah langsung. Itu mungkin kita kata bid'ah lah. Sebab memang Rasulullah tak buka majlis dengan surah Fatihah pun. Tapi surah Fatihah nama dia pun pembuka. Tak ada masalah lah. Kalau nak baca surah Fatihah. Itu pun kadang-kadang nak balah juga. Sabli orang Malaysia ni suka-suka balah. Ya, baca Fatihah majlis pun balah. Dia kata Rasulullah tak pernah buat. Ada pun baca orang Asri memang Rasulullah ada sebut dalam hadis dia. Memang tak ada hadis. Nabi buka dengan surah Fatihah betul lah tak ada hadis. Jadi tak apalah, minggu depan kita buka surah dengan baca qul a'udzu birabbin nas lah pula. Nah.
Boleh je, tak ada masalah pun sebenarnya. Nah, cuma kita baca Fatihah sebab nama dia pun pembuka. Al-Fatihah, pembuka. Kan? Jadi tak ada balah lah. Sebab kalau gini kita tak payah balah ke dia, biar je lah. Okey, tak apalah. Minggu depan kita buka surah Al-Ikhlas pula 3 kali contohnya. Okey je. Maknanya kita tak anggap benda itu sebagai benda yang wajib, macam baca Yasin juga. Wajib ke baca Yasin malam Jumaat? Tak wajib pun. Tapi nak baca tak apalah baca. Nah, jangan kita kata apalah surah ni tak baca Yasin. Surah ni baca Yasin tak? Malam Jumaat? Baca? Tak tukar saya sekali baca surah Al-Kahfi. Oh. Ustaz baca surah kat Musa tu kadang-kadang Ustaz baca Al-Kahfi. Malam ni kita baca surah Kahfi. Ikutlah belaka. Sedang je habis surah Kahfi. Dah molek biasanya. Habis Isyak. Dan syarat ni maghrib jangan wirid panjang-panjang sangat. Jadi kalau Ustaz jadi imam, Ustaz pendekkan wirid tu, lepas tu baca surah Kahfi. Sempat. Sebab kita tak biasa je, lambat sikit. Sebenarnya kalau biasa kan. Jadi sekali-sekala boleh je dah. Tukar baca Yasin, tukar baca Kahfi pula. Surah Kahfi pula. Sebab kita nak ada juga kadang-kadang masyarakat kita ni supaya tidaklah wajib baca surah Yasin. Ha? Pagi Jumaat. Awal sampai habis. 1 sampai 10 je. Bacalah habis. Bacalah habis. Kadang-kadang Ustaz rasa kita kena biasakan juga. Nah, kalau baca sendiri memang tak baca lah biasanya orang kita ni. Nah, daripada baca Yasin, baguslah baca surah Kahfi. Sebab surah Kahfi memang ada hadis yang warid baca hari Jumaat. Nah, jadi kalau kita mesti kata mesti Yasin juga, itu betul lah bid'ah. Bila kita strict sangat tentang Yasin malam Jumaat, itu jadi bid'ah. Tapi kalau kita baca, sekadar baca, mudahkan saja, okey je, tak ada masalah. Tapi moleknya pelbagaikan. Jadi sekali pelbagaikan. Ada surah pewaja tu dekat Muhassab tu tak? Surah pewaja tu langsung tak baca Yasin. Ada kuliah juga. Malam Jumaat ada kuliah juga. Jadi baca sendiri je masing-masing. Okey juga kan? Maknanya benda tu taklah kita anggap sebagai wajib. Kan? Okey. Jadi biarkan orang yang nak baluh tu biar dia baluh lah. Kita tak mau baluh. Bacalah surah Fatihah. Sebab kelebihan dia banyak lah. Okey. Okey, diam. Bunyi ke suara? Okey, begitulah berlaku pada zaman Rasulullah dulu kan. Jibril duduk dengan Nabi, tiba-tiba ni Jibril kata, "Diam wahai Muhammad." Nabi pun senyap. Sunyi. Lepas tu tiba-tiba ada bunyi di langit. Dan Nabi berkata pada Jibril berkata, "Wahai Muhammad, telah terbuka pada hari ini satu pintu langit yang tak pernah terbuka pun sebelum daripada ini." Start daripada Adam dulu, start daripada sebelum ni tak pernah pintu langit itu terbuka. Hari ini sedang terbuka pintu ini. Dan turun malaikat yang membawa Quran yang tak pernah malaikat ni turun sebelum daripada ini. Hari ini dia malaikat turun. Setengah riwayat kata malaikat Israfil, ada kata malaikat lain, tak kisahlah. Dan malaikat itu datang membawa 2 surah. Satu surah Al-Fatihah dan satu lagi akhir 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Nah, itu kisah penurunan Al-Quran, kisah penurunan surah Al-Fatihah. Okey, bukan saja suruh diam tu, suruh kita merenung sikit. Begitulah kejadiannya ketika turun surah Al-Fatihah. Maknanya nak cerita special tu. Itu langit yang tak pernah terbuka start daripada zaman dulu, awal-awal penciptaan langit tu. Jibril kata tak pernah buka pintu ni. Turun 2 ayat yang special, satu surah Fatihah, dan satu lagi 2 surah akhir surah, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ayat apa? Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih sampai akhir surah Al-Baqarah. Itu pun diturun sekali dengan surah Al-Fatihah. Okey. Dan surah Fatihah ni jadi surah yang paling istimewa. Dia adalah surah yang pertama sekali diturunkan. Betul tak? Ayat yang pertama diturunkan Iqra, tapi surah yang pertama diturunkan surah Al-Fatihah. Ustaz akan baca dah tu. Maksudnya tahulah. Okay? Sebab ayat yang turun dia lepas daripada 5 ayat surah Al-Alaq, Iqra tu turun pula surah ayat yang kedua awal surah Nun, awal surah Al-Qalam. Tapi awal beberapa ayat saja, bukan semua surah Al-Qalam. Kemudiannya turun surah Al-Muzammil.
Pun beberapa ayat awal surah Muzammil. Nah, kemudiannya turun surah Muddassir. Pun sama, beberapa ayat sahaja surah Muddassir. Berapa dah tu? Tulis nampak mengguk dah tulis. 4 kan? Yang kelima barulah turun surah Al-Fatihah yang lengkap satu surah. Jadi surah Fatihah adalah surah yang pertama diturunkan lengkap satu surah. Ini satu pandangan lah dalam kitab Ulum Quran. Dia sebut kitab Imam As-Suyuti kata silap sebut Ulum Quran. Jadi surah yang pertama turun lengkap surah Al-Fatihah. Selepas daripada Al-Alaq, Al-Qalam, Muzammil, Muddassir, sebenarnya Al-Fatihah. Okey, sebab awal-awal tadi semua 5 ayat, 4 ayat, 5 ayat gitu saja. Bukan lengkap satu surah lah. Bahagian yang kedua tu contohnya kalla innal insana la yatgha, ayat nombor 6 surah Iqra tu kan, surah Alaq tu turun kemudian dah cerita pasal Abu Jahal yang kita dah baca gitu. Itu turun kemudian disambung kepada surah itu. Adapun Al-Fatihah diturunkan lengkap dan innahu dan disebut juga nama surah Al-Fatihah ni ada banyak. Ada banyak. Banyak nama ni menunjukkan apa? Bahasa Arab dia sebut i'lam inna kasratul asma' tadullu ala syarafil musamma. Ketahuilah bahawa sesungguhnya nama yang banyak tu menunjukkan kemuliaan benda yang dinamakan. Okay. Nama kita ada berapa? Masing-masing. Saja. Saja tu tak apa mulia lah maknanya. Nah, banyak nama menunjukkan benda tu hebat lah. Nabi sendiri pun ada banyak nama kan. Nabi Muhammad pun ada banyak nama, banyak gelaran lah. Nah, Allah pun ada 99 nama. Al-Quran pun ada banyak nama kan. Apa nama Al-Quran? Al-Quran. Lagi? Kalamullah. Al-Furqan. Al-Kitab. Tidak perlu situ je. Az-Zikr. Banyaklah, okey. Jadi nama yang banyak ni kan, nanti anak ni bagi nama banyak-banyak sikit. Jenuh pula nak banyak panjang nak isi borang. Dah nama tak mestinya yang rasmi satu dah, tapi nama-nama yang lain lah, panggilan-panggilan, gelaran-gelaran. Okay? Jadi Fatihah pun ada beberapa nama. Antaranya apa? Ada Imam dalam Qurtubi, tafsir Qurtubi dia dibagi 12 nama surah Fatihah. Kita tak mahu sebelah satu-satu dah. Mungkin ada bagi nama 25 nama pun ada. Kan? Antaranya apa? Al-Fatihah yang pertamalah. Ataupun disebut juga Fatihatul Kitab. Samalah tu, Fatihah Kitab, pembuka kepada Al-Quran. Lagi Al-Quranul Azim. Ummul Kitab. Ummul Kitab pun nama Fatihah kan. Ummul Kitab. Ummul Kitab maksud dia apa? Samalah Ummul Quran pun sama. Ibu. Wah, ibu dah sedap. Induk lah, sedap sikit lah. Induk. Takkan ibu pun. Boleh lah ibu pun. Nah, Ummul Quran, induk kepada Al-Quran, induk kepada Al-Kitab. Lagi? Hak 5. Dia ada 5 hak kelima tadi. Kita sebut dah tadi kan. Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, Al-Quranul Azim. Al-Quranul Azim pun nama kepada surah Fatihah. Al-Quranul Azim. Selagi hak kelima. Sab'al Masani. Bukan Sab'al Minal Masani. Sab'al Masani terus. Adalah disebut dalam hadis Sab'al Minal Masani. Tapi nama dia As-Sab'ul Masani. Dua perkataan tu. Sab'ul Masani. Sab'ul apa? Sab'ah. Suruh bilang tu wahid sebenarnya salasa arba'ah. Sab'ah 7. Masani yang diulang-ulang. Nah, dinamakan Sab'ul Masani 7 ayat yang diulang-ulang. Maksud diulang apa? Banyak dibaca. Bayangkanlah sehari berapa surah Fatihah? Kita sendiri baca. Berapa kali? Tak kira. Tidak terkira banyaknya. Paling kurang dalam solat lah. Kalau kita solat penuh 5 waktu 17 kali. Oh, ada kot tak penuh? Adalah. Jamak kosor tak penuh lah. Bukanlah dok semayang. Jamak kosor semayang juga. Tapi kuranglah 2 rakaat 4 rakaat. Okay. Tapi maknanya kalau yang biasanya 17 kali minimum. Nah, mungkin lebih lagi. Lepas semayang kita baca pula surah Fatihah lah. Kalau ada kata bid'ah. Itu pun bincang kot.
Adakah Rasulullah pernah amalkan surah Fatihah selepas daripada baca solat? Cari hadis memang tak ada. Memang tak ada. Tapi salah ke baca? Ya Allah, baca Quran pun salah awak ni. Nah, maknanya tengok keadaan lah. Nah. Kadang-kadang hujah dia macam betul juga. Kalau macam tu boleh tak kita sebelum kita bang, kita baca Fatihah dulu, boleh tak? Ha. Sebelum bang tu, subhanallah alhamdulillah, lepas tu kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu kita bang. Tak boleh, sebab apa tak boleh? Lambat pula pada sebenarnya tak boleh sebab bid'ah. Sebab Rasulullah tak suruh baca Fatihah sebelum azan. Nah, boleh tak kita sembilan hayang baca Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang betul ada tempat-tempat tertentu baca Fatihah tu jadi bid'ah. Ha, betul dia. Tu kata kalau hujah dia orang pun macam logik betul juga. Nah, kita tak boleh baca Quran pada semua, kita tambah-tambah tempat tertentu kecuali Rasulullah memang buat. Jadi kalau nak berhujah kita memang betul. Saya kata jangan balaslah. Orang yang kata bid'ah pun tak apa dengar jadi dia kata, lepas tu kita pun tak payah baca Fatihah. Nah. Jadi maknanya nak ceritanya kita banyaklah baca Fatihah kan. Nak tahlil pun kita baca Fatihah. Takut katu pun baca Fatihah juga. Jadi maknanya tak kisahlah. Sehari kita baca sehari lebih daripada 20 kali ya. Kita akan baca surah Fatihah. Sebab itu digelar sebagai Sab'ul Masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Maknanya Fatihah ni ada 7 ayat. Itu sepakat di kalangan ulama. Semua mazhab kata Fatihah ada 7 ayat. Di samping nama-nama yang lain, ada sebahagian ulama letak nama-nama ayat tadi tu, 5 tadi tu yang disebut dalam Quran dan hadis lah. Nah, ada nama yang diberi oleh ulama Alhamdu, ada juga dinamakan As-Salah. As-Salah pun ada dibagi nama. Surah Fatihah ni surah As-Salah dibagi. Surah Asy-Syifa pun ada juga. Ar-Ruqyah pun ada. Asas Al-Quran, surah Ruqyah atau Ruqyah? Syifa lah. Surah yang menyembuhkan. Fatihah ni power sebenarnya. Kalau sakit-sakit baca surah Fatihah je. Baca dah Ustaz. Tak jadi pun. Ini masalah pada pembaca. Bukan masalah pada surah Fatihah. Dia baca pun dah tahu makna. Al-Maghdubi alaihim. Mana apa? Ghairi Maghdubi. Ustaz tanya Al-Maghdubi alaihim. Makna dia apa? Lama juga nak boleh. Padahal baca Fatihah masa umur berapa? Ngapa surah Fatihah? Sepatutnya setiap perkataan kita boleh sebut terus. Sebab kita ngapa surah Fatihah? Umur 3 tahun, pelak lagi ngapa dah surah Fatihah. Ihdina. Hidayahkan kami. Ihdina hidayah kan? Bukan tunjuk saja dah. Hidayah. Bolehlah terjemah dah. Tapi setiap perkataan tu kalau boleh kita faham, barulah kita baca Fatihah tu dengan baru boleh jadi syifa. Nah, itu tak kira pada makhraj huruf semua lagi tu. Kalau betul ni cerita orang baca Quran Fatihah betul lah ke dah. Nah, tapi kadang-kadang memahami setiap perkataan dalam surah Fatihah yang kita baca, itu yang menyebabkan Fatihah tu boleh jadi obat. Memang ada kisah zaman Nabi kan. Para sahabat dia berjalan satu grup, berjalan arahan Nabi lah. Biasa Nabi hantar satu grup untuk tinjau keadaan keselamatan dan sebagainya. Nah, dia dengar kabilah nak serang Madinah, Nabi akan hantar awal-awal. Satu grup, satu dipanggil apa? 30 orang, 40 orang ni dipanggil, dia tahu Platun ke apa? Tahulah saya, bahasa askar kan tak? Jadi ada sahabat pergi, lepas tu selesai urusan mereka berbalik. Dalam perjalanan balik malam, mereka sampai kat satu kampung. Mereka minta untuk masuk dalam kampung tu, untuk bermalam lah. Tiba orang kampung tu tak bagi. Kabilah Arab kan, orang Arab kan mesti lah. Kalau kita baca sirah kan, Mekah dengan Madinah ni kan tegang hubungan dia. Jadi ada orang Arab yang tak berani nak tolong Nabi ni sebab orang Quraisy akan marah. Jadi orang tak bagi. Jadi kali sahabat kata tak apalah, kami kemah kat luar kampung. Nah, kemah kat luar kampung. Tengah malam, tiba-tiba ketua kampung ni mari. Boleh tak tolong? Dekat dalam kampung kami ni ada seorang lelaki gila. Sakit lah. Sakit benda. Sakit pelik lah. Macam kita ni sakit pelik lah. Dah kita bomoh lalu sakit pelik dah. Pergi hospital dah. Nah, dia tiba-tiba dia kadang-kadang jadi ganas. Kami terpaksa ikat dia dekat tiang. Nah, bukan sawan ni jadi nak katok orang ni lah. Nah, jadi kami terpaksa ikat sebab dia bagi mudarat pada orang. Kami terpaksa ikat dia kat tiang. Ada masa dia okey, ada masa dia sakit gitu. Jadi boleh tak siapa-siapa nak berobat kat sini? Ketua kampung tu tanya kan. Tiba-tiba ada sahabat kata, aku boleh. Nah, dia pun pergi. Ketua kampung tu bawa dia pergi. Dia pergi kat orang lelaki tu. Dia baca surah Fatihah lah. Dia baca surah Fatihah, dia hembuh kat telinga. Tu baik orang tu. Sembuh tu lelaki tu. Oh,
Tu kapung tu pun terima kasih lah. Apa benda hadiah yang kamu nak? Dia kata, bagi kambing kat kami. Kami nak kambing 2-3 ekor. Ya. Bagus juga gitu dah minta kambing banyak babak. Ketua orang kampung tu pun bagilah kambing 2-3 ekor. Buat balik lah. Lepas tu balik ke Madinah. Balik ke Madinah, sampai cerita pada Madinah, sampai pada Nabi pun panggil lelaki tu. Apa yang kau baca? Dia kata, aku baca Fatihah je Rasulullah. Nah, tu nak cerita Fatihah power. Nah, kalau ada nak nangis-nangis malam tu baca surah Fatihah je, buh kat telinga tu. Nah, buat jadi tak jadi tu, kalau tak jadi tu masalah dia lah, bukan masalah surah Fatihah. Okey, sebab jadi memang tu kan tu sembuh. Nah. Sampai kepada Nabi tanya, baca, dia kata baca surah Fatihah. Lepas tu Nabi kata dah kambing tu mana? Kambing tu kami bagi sembelih. Nabi kata atok kat aku sikit. Hadis tu sebut macam tu dah. Jadi maknanya itu pun banyak daripada hadis ni sebenarnya banyak hukum keluar. Maknanya dia kata boleh ambil upah dengan baca Quran. Ya, boleh daripada hadis ni lah sebenarnya. Kan panjanglah pembahasan ni tapi nak ceritanya surah Fatihah tu sendiri. Sebenarnya power surah Fatihah. Jadi kalau kita terdesak ke dah malam-malam anak ngamuk tak tahu sebab kita baca surah Fatihah. Peluk dia baca surah Fatihah. Tak jadi lagi baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Semua surah berubat belaka tu. Ya. Tak jadi lagi baca ayat kursi. Tak jadi lagi bang kuat-kuat kat telinga tu. Lama-lama pesang dia kata. Kan? Ustaz pun jangan sebut tangan telefon ustaz tak tolong. Ustaz tak pandai. Bab-bab berobat ni ustaz tak pandai. Ustaz sebut tu berdasarkan apa tulisan yang ustaz baca lah kan. Ayah ustaz pernah kena tau dulu. Arwah ayah ustaz. Sepupu je. Kalau orang lain malah kita nak berobat ni sepupu kena dia pun pergi tengok anak saudara dia. Begitu mata merah kena kat dungu tu, kat ITM dungu. Apa yang dungu sini. Nah, barangkali ayah ustaz peluk bang kuat-kuat. Barulah lembek. Nah, tapi hilang lah panggil tak bomoh jugalah. Nah, untuk sementara boleh lah sebab ngamuk. Besar dah masuk EU dah, UiTM. Lepas tu mari tak bomoh. Tarik bola botol. Tarik jin bola botol. Lepas tu pergi buang lah tak bomoh kata. Semua takut dah aku nak buang. Ayah ustaz juga, ayah ustaz pun marilah. Ambil rumah sebelah je. Ayah ustaz cerita ni anak-anak. Ambil botol tu nak buang mana? Buang kat Bukit Bau. Sama dulu kat Bukit Bau. Ayah ustaz pun pergilah. Pergi dengan dia lah. Pak Dara ustaz. Tu dibuang. Tengok penuh dah botol kat bawah tu. Memang tempat orang buang jin pun kat situ. Saja cerita ni bagi takut. Takut apa jin lah? Jangan takutlah, takut Allah Ta'ala. Dah lah cerita pasal jin pula. Habislah masih tu. Okey, Asy-Syifa. Asas Al-Quran disebut juga asas Al-Quran, Al-Waqiyah, Al-Kafiyah. Siapa asas Al-Quran? Itulah asas kepada Al-Quran lah. Itu nama-nama yang diberi kepada nama surah Al-Fatihah. Asy-Syifa, asas Al-Quran, Al-Waqiyah, Al-Kafiyah pun dia juga. Okey. Jadi apa hukum membaca surah Fatihah? Wajib. Wajib dalam solat. Okey, wajib kita baca dalam solat. Kalau solat tak baca surah Fatihah, tidak sah solat kecuali orang yang baru masuk Islam, orang yang jahil. Itu maknanya dalam keadaan dia belajar, maka dia kena solat walaupun tak baca Fatihah, bacalah mana-mana ayat Quran pun tak apa. Dia berzikir pun tak apa. Okey. Wajib pada setiap rakaat. Dan sebahagian ulama, jumhur pun sebut jumhur di kalangan mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dikatakan bahawa surah Fatihah ni adalah rukun pada setiap rakaat. Adapun mazhab Hambali, mazhab Hanafi, tadi sebut dah Hambali. Mazhab Hanafi berpendapat bahawa membaca Fatihah termasuk dalam wajib solat. Bukan rukun, wajib. Okey. Majoriti kata rukun, mazhab Hanafi kata wajib saja. Wajib bagi mazhab Hanafi dia rendah sikit banding dengan fardu. Dia bezakan fardu dengan wajib. Kita ada juga mazhab Syafi'i wajib dalam bab haji. Ada wajib haji kan? Wajib haji. Pergi haji lagi dah. Apa wajib haji? Apa beza rukun haji dengan wajib haji? Bermalam di Mina, melontar, itu wajib. Bukan rukun. Jadi kalau tak bermalam di Mina, haji sah tak? Sah, kena bayar dam.
Tapi nama dia wajib kan. Jadi kat situ dalam mazhab Syafi'i dalam bab haji dia ada wajib haji. Dalam solat tak ada. Mazhab Hanafi ada. Dalam solat pun ada wajib solat. Termasuklah contohnya baca Fatihah. Okey, jadi maknanya siapa yang lupa baca Fatihah, macam mana nak buat? Sembahyang semula. Tambah rakaat. Tambah rakaat ni. Betul jugalah. Sebenarnya dia perlu balik kepada rukun yang ditinggalkan. Tapi kalau dia dah masuk rakaat seterusnya, baru dia kena tambah rakaat. Kalau dia masih pada rakaat yang sama, maknanya dia dah rokok, baru dia teringat dah baca Fatihah, dia kena bangun balik untuk baca Fatihah, lepas tu rokok baliklah. Sebab rokok tadi dah kira tak jadilah sebab tak ikut tertib. Nah, sebab rokok tu selepas baca Fatihah. Nampak? Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia teringat untuk rakaat seterusnya, barulah tadi ganti rakaat. Yang ketiga, kalau dia teringat selepas memberi salam. Dia bagi salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Lepas tu ingat, dia baca Fatihah dia. Rakaat yang pertama dia baca Fatihah. Dia kena bangun balik dan takbir tak? Tak payah takbir. Allahu Akbar takbir lah. Tak payah takbir tapi Allahu Akbar. Allahu Akbar tu takbir lah. Kena takbir. Tak perlu takbir. Terus pada baca Fatihah. Berdiri dan baca Fatihah. Dalam berdiri dan dia tambah rakaat tu dia kira ganti rakaat tadi tu lah. Dan dia kena sujud sahwi. Tadi tu semua sama lah. Kena sujud sahwi. Kan? Tapi kalau dah lama dah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sila siap dah. Lepas tu baru teringat. Mayang semula. Bagi mazhab Syafi'i Okey. Bukan mazhab Syafi'i saja. Jumhur ulama disebut Okey, jadi kebanyakan pun ada khilaf juga sebab sebenarnya Fatihah ni turun kat mana kan? Ada sebahagian ulama kata turun kat Madinah, tapi jumhur mengatakan turun kat Mekah yang kita sebut tadi, antara yang awal surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu beberapa fakta tentang surah Fatihah. Dan sedikit statistik. Ni kita cerita pasal Fatihah ni Dalam surah Fatihah ada 7 ayat. Ada berapa kalimah? Sebelum tu. Ayat pertama surah Fatihah ayat apa? Bagi mazhab Syafi'i mengatakan bahawa surah ini, surah ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama. Ada sebahagian mazhab kata, Ustaz tak mahu kat sini, lupa lah. Nanti yang minggu depan lah kita baca Fatihah Bismillah. Ada sebahagian ulama kata Bismillah itu bukan termasuk dalam surah Fatihah. Jadi ayat pertama bagi mereka adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu ketika Mekah kadang-kadang kita tak dengar apa dia baca Bismillah kan. Ada setengah mazhab baca juga tapi dengan perlahan. Ada sebahagian ulama kata dia tak termasuk dalam surah Fatihah. Jumhur faham kan? Majoriti ulama termasuk mazhab kita Syafi'i mengatakan Bismillah termasuk dalam surah Fatihah. Okey. Jadi macam mana? 7 ayat kan? 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dan bakinya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi panjang sikitlah kediam tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu satu ayat. Sebab itu sebagai ulama kata afdal kalau kita jadi imam kita baca satu nafas je tu. Tapi ada ulama kata boleh berhenti kat tengah-tengah. Tak kisahlah. Itu yang mengatakan 7 ayat. Yang mengatakan surah Fatihah bermula dengan Alhamdulillah pun yang kata 7 juga. Macam mana? Dia start daripada Alhamdulillah juga. Bila ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat ke-7. Jadi sebenarnya dua-dua kata 7 belaka. Tapi kiraan tu berbeza sikit. Kan? Yang mana betul? Dua-dua betul. Mana boleh? Jumhur ulama betul.
Lepas tu ulama yang menyalahi jumhur tu dosa lah, tak betul. Ya, sekarang ni saya tanya mana satu yang betul. Wallahu a'lam, jawapan dia. Mana kita tahu siapa yang betul? Kita tak tahu, hanya Allah saja yang tahu. Kan? Mungkin juga yang minoriti betul, ada kemungkinan. Sebab dia bukan cakap saja dah. Ulama yang kata alhamdulillah pun dalil dia kuat. Bahkan ustaz secara peribadi, saya rasa dalil yang mengatakan alhamdulillah ayat pertama lagi kuat. Bagi ustaz sendirilah. Tapi ustaz baca juga lah bismillah kat Malaysia, kalau baca alhamdulillah kan kalau tak ikut ustaz jadi tak imam. Nah, kita pun tak berbalah dengan masyarakat itu kan. Tapi sebenarnya dari segi dalil, dari segi hujah, bila mereka berhujah, saya kadang-kadang rasa pandangan tu kuat juga. Yang mengatakan bismillah tak termasuk. Kan, jadi tak kisahlah. Nah, mana-mana yang mana betul, wallahu a'lam bissawab. Tuhan saja yang tahu, dan Tuhan akan ampunkan siapa yang salah. Bahkan yang salah dapat, ulama bila berijtihad, yang salah dapat 1 pahala. Yang betul dapat, belajar dengar ke? Bila berlaku khilaf dalam fiqh, nah, Nabi kata yang salah dapat 1 pahala, yang betul dapat 2 pahala. Salah pun dapat pahala juga. Sebab tak tahu. Yang salah kita yang betul ada 1 je. Tak boleh kita kata betul berlaku dua-dua. Tak. Ini dari segi fiqh Betul berlaku dua-dua salah pandangan statement tu. 1 saja yang betul, tapi kita tak tahu mana 1. Dan yang betul dapat 2 pahala. Yang salah dapat juga 1 pahala. Oh, salah pun dapat 1 pahala. Ya. Sebab usaha tu. Dia bukan sebut saja, bukan teka-teka kan. Oh, teka-teka je. Oh, tak ada lah Fatihah. Dah. Ulama yang mengatakan Fatihah, bismillah tak masuk Fatihah, dia orang kaji berdasarkan hadis, berdasarkan perbincangan, dari segi sudut bahasa semua dia bincang. Jadi usaha untuk mengeluarkan hukum itu diberi pahala 1. Adapun yang betul dapat 2 sebab apa? Usaha dapat 1, betul pula dapat 1, dapat 2. Tapi nak ceritanya dua-dua adalah berpahala belaka. Tapi yang betul 1 saja. Ini satu pandangan ulama lah yang kata yang betul tu 1 saja. Nah, tapi Allah sahaja yang tahu. Nah, kita tak tahu lah mana 1 betul. Tak mesti majoriti itu betul. Bahkan setengah ulama kadang-kadang tak pada pak kejap. Boleh guna dua-dua tak? Kita kena pilih yang mana kita rasa paling kuat dari segi hujahnya. Ini bagi orang yang berilmu. Kita kena belajar. Kita kata suruh belajar. Nah, tapi kalau kita tak belajar macam sekarang ni lah, kita belajar ke hukum apa bismillah tu, jadi tak belajar pun, tak belajar sikit-sikit, betul lupa, tanya pula minggu depan nak pula. Itu kelebihan orang yang belajar. Kelebihan orang yang belajar, dia boleh pilih mana-mana yang dirasakan sesuai dengan pandangan dia. Bukan sesuai, dia rasa kuat dari segi pandangan dia, dia baca hujah, oh ini kuat, maka dia boleh pilih dan beramal dengan pandangan tersebut. Bagi orang awam macam kita ikut mazhab ramai orang buat lah. Nah, orang suruh buat kita belaka, kita pun ikutlah. Itu dipanggil muqallid, orang yang mengikut, taklid. Nah, orang yang mengkaji dan kemudiannya daripada dalil-dalil itu dibuat satu ijtihad, dipanggil mujtahid. Nah, tapi ada satu lagi disebut orang yang mengikut. Ada juga disebut satu lagi tambahan istilah bagi orang yang murajjih, maknanya orang yang memilih pandangan yang lebih kuat. Walaupun dia tak tahu detail, tapi dia tengok lebih kurang, maka dia pilih satu pandangan yang dia rasa paling betul. Maka bolehlah, semua tu diterima oleh Allah Ta'ala. Orang awam ikut pun boleh diterima juga. Nah, kita pergi haji walaupun kursus 2 bulan haji, lah kali pergi haji ikut orang je, betul tak? Ikut orang tawar, kita pun tawar. Okey, hari ni kita tawar. Ada ke? Mana boleh tawar masa ni? Tak ada fikir ikut je lah. Betul tak? Kebanyakannya ikut je. Kan? Tapi paling kurang, bagus dengan Malaysia ni ada juga kursus haji dah. Paling kurang kita tahu juga sikit-sikit. Sebenarnya lagi tinggi taraf kita bila dia tambah ilmu. Kan Tuhan sebut dah. Siapa yang diberi ilmu, dia angkat darjat dia. Nah, jadi bila kita belajar, kita boleh memilih pandangan yang kita rasa lebih kuat. Nah. Baik. Boleh buat dua-dua. Tapi hak betul serah pada Allah Ta'ala sahajalah. Dan kita kena tengok banyak benda lah, macam ustaz sendiri kena raih juga masyarakat awam yang tak faham. Tak boleh lah kita kata, tak boleh baca bismillah. Sebab nanti bergaduh pula. Bergaduh diharamkan. Khilaf tu boleh berlaku dah, tak ada masalah. Tapi bergaduh balah
berpecah belah, itu haram. Jadi jangan buat benda yang sunat tiba-tiba menyebabkan berlaku benda haram. Tak cerdik namanya. Nah, jadi kena cerdik. Okey, ada soalan lain? Habis dah kita hari ni surah Fatihah, baru mukadimah. Mukadimah sikit je. Betul. Antara dalil yang mengatakan bahawa alhamdulillah ayat pertama sebenarnya yang kuat